أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati pengurusi majlis Gemenul Iman selaku pengurusi Gemenul Iman Bunda Akhiah dan juga ahli jawatan kuasa yang lain, ahli jawatan kuasa Gemenul Iman dan juga hadirin-hadirat muslim-muslimat, datuk-datuk, datin-datin, para-para guru, para-para doktor, para-para asatizah dan juga semua ibu-ibu dan ayah-ayah yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, kita telah masuk di dalam bulan Zulkaidah, awal bulan Zulkaidah, yang mana kita tahu Zulkaidah juga berada di dalam bulan yang haram. Jadi kita rasa bersyukur Allah masih panjangkan lagi usia kita sehingga kita dapat lagi bernafas, bangkit pada pagi ini. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada Gemenul Iman menjemput saya pada pagi ini dalam menyampaikan sedikit nasihat, tazkirah, kongsian ilmu dan juga bacaan Yasin tadi. Maknanya alhamdulillah, maknanya Allah memilih kita ni untuk kita berada dalam golongan-golongan hamba-hamba Allah yang dipelihara, hamba Allah yang baik. Itu kita kena rasa bersyukur. Kita ni dalam kalangan di dalam Allah hadirkan bersama-sama dengan orang yang baik. Saya pun rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah letakkan saya ni bersama dengan ibu-ibu, ayah-ayah dan tuan-tuan perempuan muslim-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tak ada apa, yang hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa. Kita ni tak ada apa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Okey, jadi insya-Allah sebelum kita masuk, saya petik satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana berkenaan dengan mukmin ni umpama sebuah pohon yang muda. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala masalul mu'min kamasali khamatiz zar'i yafi'u waraquhu min haitsu atashar raihu tukaffiruha fa idza sakanat i'tadalat wa kadzalika mu'min yukaffa'u bil bala'i wa masalul kafir kamasalil arzati somna'a mu'tadilatan hatta yaqsimaha Allahu idza sya'a. Yang mana yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang mukmin adalah ibarat sebatang tanaman yang muda lembut, yang melambai-lambai daunnya, bergoyang apabila ditiup angin. Apabila berhenti angin daripada bertiup, maka dia berdiri tegak. Demikian keadaan seorang mukmin, kadang-kadang dicondongkan, yakni sentiasa diuji dengan bala atau ujian. Itu maksud dia. Ya.
Dan sebaliknya perumpamaan orang kafir bagaikan pohon jati yang keras yang berdiri tegak, tidak bergerak-gerak hingga Allah dengan mudah mematahkannya, membinasakannya bila Allah mengkehendakinya. Hadis riwayat Bukhari nombor hadis 6912, status hadis yang sahih. Jadi di sini tuan-tuan, puan-puan, ibu dan ayah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini berkenaan dengan setiap mukmin, setiap orang Islam akan melalui pelbagai ujian dan dugaan dalam kehidupan. Maknanya dia akan melalui ujian saya berbeza dengan ujian awak. Ujian hajah berbeza dengan ujian hajah ni. Tetapi semuanya akan melalui ujian-ujian tersebut dan dugaan dalam kehidupan, itu pasti. Cuma kita ni berbeza. Saya lain ujiannya, yang lain ujiannya lain. Tetapi ujian tu pasti. Dan perumpamaan orang mukmin seperti sepohon pokok muda lembut yang mana dia lembut. Apabila tiup angin menyebabkan dia condong ke kanan dan ke kiri dan mudah tegak kembali. Maksudnya adalah seorang mukmin yang sentiasa melalui ujian dan cubaan, namun ia tetap bertahan diuji, tidak akan patah, malah akan berdiri tegak selepas ujian tersebut. Kan ada pokok macam tu. Kiri kanan, kemudian dia tegak balik. Kejap angin datang, ibu datang, kemudian dia tegak balik. Begitulah seperti kita. Yang mana kat sini bila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena cepat-cepat sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena lihat apa yang Allah telah sediakan kepada mereka yang diuji ni. Apa jalan dia, apa cara dia, apa panduannya. Tidak lain tidak bukan adalah Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW dan juga apa yang telah ditinggalkan oleh ulama-ulama kita sebagai rujukan dan panduan untuk melalui kehidupan ini. Kemudian, apa lagi yang disebutkan dalam hadis tadi? Untuk orang kafir pula seperti pokok kayu jati yang keras dan berdiri tegak. Apabila ditiup angin, mudah patah atau tumbang. Berterusan melakukan kemungkaran tanpa rasa bersalah sehingga Allah datangkan hukuman kepadanya sama ada di dunia maupun di akhirat. Ini Allah bagi dia peringatan, Allah dah ingatkan tetapi dia tak ingat. Dia tetap dengan dosa dan maksiat yang dilakukan sehingga Allah menghukumnya, mendatangkan hukuman kepadanya sama ada di dunia maupun di akhirat. Sebab kita kena cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Taala. Kita ni hamba Allah manusia. Kadang-kadang hati kita ni cepat sangat rapuh. Maknanya cepat tewas kepada nafsu kita. Yang pertama nafsu kita lah. Godaan, hasutan, nafsu kita. Tak lari semua tak lari. Termasukkan diri saya. Termasukkan diri saya sekali. Nafsu yang mana kita harus tundukkan dia, kawal dia. Kadang-kadang kita terikut dan menyebabkan kita terjerumus dalam dosa dan maksiat. Dan adalah kita cepat-cepat kembali kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ujian yang dilalui seperti kesusahan semasa ditimpa musibah, ada yang dibuntikan kerja, ada yang macam-macam lagi kepayahan, kesempitan, ada yang diuji kelaparan, ada yang diuji dengan kesakitan, ada yang diuji dengan perkara-perkara yang berat dalam kehidupannya. Dan tidak lain dan tidak bukan ujian yang Allah berikan kepada kita dan dugaan itu adalah satu proses pembersihan dosa kita serta untuk mengangkat darjat kita ke tempat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak angkatkan kita. Allah nak tingkatkan kita. Allah nak tinggikan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab Allah berikan kepayahan, Allah berikan kesempitan, Allah berikan kelaparan. Ini berbeza bagi orang yang beriman apabila ditimpakan kepayahan, kesempitan, kelaparan, kesakitan dan berbagai-bagai ujian, dia tidak akan menyalahkan takdir dan menyalahkan Allah Ta'ala.
tetapi hatinya lapang, redha, terima apa yang Allah berikan kepada dia. Allah, dia redha apa yang Allah berikan kepada dia, maka baru dia angkat. Berbeza dengan orang yang tidak redha. Apa yang Allah berikan kepadanya, timpakan ujian, kesusahan, timpakan dugaan, dia tidak dapat terima, malah dia jauh daripada Allah Subhanahu Taala. Itulah menandakan Allah murka kepada dirinya dan Allah akan memberikan azab kepadanya. Kemudian dalam Sahih Muslim nombor hadis 4665, yang mana yang bermaksud tidak ada satu pun musibah, kesusahan yang menimpa seorang Islam, seorang Muslim berupa duri atau yang semisalnya, melainkan dengan Allah SWT akan mengangkat darjatnya atau menghapuskan segala kesalahan-kesalahannya. Hatta sekalipun duri yang terkena di tangan kita ataupun kita terluka kecil pun, itu adalah untuk menghapuskan kita punya dosa kita. Jadi tuan-tuan, perempuan, ibu dan ayah, kita ni adalah menjadi seperti pohon muda yang tidak patah dan tidak tumbang. Apabila ditiupkan angin, malah kita menjadi lebih kuat dan lebih cekal, dan hendaklah kita ni menjadi hamba Allah yang tahan diuji, yang tahan sabar melalui ujian dan musibah, dalam menjadikan kita ni hamba Allah yang lebih kuat imannya. Masya Allah. Jadi alhamdulillah, itu berkenaan dengan perkongsian hadis tadi. Bagaimana kita nak didik diri kita ni menjadi hamba Allah seperti mana pohon yang muda. Kita kena ambil itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk dalam kitab kita Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat, yang mana kita telah masuk bab baik sangka dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muka surat 52, 53, dan kita nak habiskan muka surat 54 dan 55. 52, 53 kita telah membahaskan bagaimana baik sangka dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung berkenaan dengan Sabit Al-Bannani mengatakan bahawa ada seorang pemuda yang hampir meninggal dunia. Kemudian ibunya berkata kepada pemuda itu, "Wahai anakku, aku telah memperingatkan kamu tentang keadaan yang sedang aku alami sekarang." Pemuda itu berkata, "Wahai ibuku, aku mempunyai Tuhan yang mempunyai kasih sayang yang banyak sekali. Sekarang aku berharap kasih sayangnya tidak hilang daripada aku." Lalu Sabit kemudian berkata, "Allah SWT akan memberikan kamu rahmat kerana kamu telah berbaik sangka kepadanya ketika keadaanmu seperti sekarang." Jadi tuan-tuan, perempuan, ibu dan ayah yang dikasihi Allah SWT, ini berkenaan bagaimana kita ni nak berbaik sangka kepada Allah SWT. Apabila kita telah berada di akhir kehidupan kita, adalah kita ni berbaik sangka kepada Allah Ta'ala, lalu baru kita sedar yang mana Allah SWT mempunyai kasih sayang yang luas, rahmatnya luas, sehingga Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kita. Dia ada relate dengan hadis yang tadi. Bagaimana bila kita ditimpa ujian dan juga dugaan, itu adalah tanda kasih sayang Allah SWT. Allah nak menghapuskan dosa kita dan Allah nak menaikkan, meninggikan darjat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jika Yahya bin Zakaria bertemu Isa, maka wajahnya menjadi masam, sedangkan Isa akan tersenyum. Isa berkata kepada Yahya bin Zakaria, "Mengapa jika berjumpa denganku, kamu sentiasa bermasam muka? Mengapa jika berjumpa denganku, kamu sentiasa tersenyum seolah-olah kamu berada dalam keadaan aman sentosa?" Itu Yahya. Yahya kemudian berkata kepada Isa. Tadi Isa berkata kepada Yahya, "Kenapa nak jumpa aku ni sentiasa nak masam muka seperti orang yang berputus asa?" Kemudian Yahya pula berkata kepada Isa, "Mengapa jika berjumpa denganku, kamu sentiasa tersenyum seolah-olah kamu dalam keadaan aman sentosa?" Kemudian Allah SWT berkata kepada mereka berdua, "Yang paling aku cintai di antara kamu semua adalah yang paling baik prasangkanya kepada aku, kepada Allah Subhanahu Wa Taala." Ini bermakna apa sahaja yang ditimpa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia sentiasa bersangka baik kepada Allah Taala, dan Allah yang dikatakan rahmat Allah tu, Allah mendatangkan ketenangan kepada hamba-Nya. Allah memberikan ketenangan kepada hamba-Nya
dalam melalui ujian tersebut. Kadang-kadang orang ditimpa ujian kan, muka dia masam, muka dia nampak tak ada, tak tenang, nampak gundah gulana, nampak ada serba tak kena. Tetapi berbeza dengan orang yang ada masalah, ada ujian, mukanya tenang, hatinya tenang. Bila berada dengannya, rasa macam dia tak ada masalah. Beza dengan dua keadaan. Orang yang diuji, dua ni diuji, yang satu lagi ni bila diuji, dia tak keruan, dia tak tahu mana nak pergi, dengan tak tenangnya, dengan marahnya, dengan serba-serbi lah. Yang kedua, diuji juga dengan Allah Ta'ala, tetapi lapang hatinya, muka dia tenang, nampak dia boleh senyum dalam keadaan dia diuji oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Itu keadaan yang berbeza. Begitu juga saat kematian. Saat kematian ada dua keadaan. Satu keadaan kita gundah gulana. Kita tak selesa. Kita kejap-kejap macam-macam kita fikir. Yang kedua, dia tenang dalam nak menghadapi sakaratul maut. Kerana dia telah membuat persediaan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dua keadaan. Jadi kita faham kat sini. Kemudian Zaid bin Aslam berkata, seseorang datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Kemudian dikatakan kepadanya, masukkan dia ke dalam neraka. Orang itu kemudian berkata, Ya Allah, di manakah puasa dan solat yang aku lakukan selama ini? Allah SWT berfirman, sekarang kamu akan aku putuskan daripada rahmat. Allah putuskan dia daripada rahmat Allah, sebagaimana kamu memutuskan rahmatku terhadap para hamba-Ku ketika kamu hidup di dunia dahulu. Apa dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Sadaqallahul azim. Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa daripada rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Surah Al-Hijr ayat yang ke-56. Ini. Maknanya kita, walau macam mana kita ni banyak dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sesekali kita ni anggap Allah tu tidak ampunkan dosa kita. Walaupun kita bergelumang dengan dosa, kita kena baik sangka kepada Allah. Ya Allah Maha Pengampun. Yang kedua, jangan kita rasakan diri kita ni hamba yang baik, orang yang baik. Bila kita rasa kita ni orang yang baik, itu dalam keadaan kita ni bahaya. Kita tak sedar sebenarnya diri kita ni telah ditipu dayakan oleh syaitan dan telah ditipu daya oleh nafsu kita. Tak ada orang yang baik dalam dunia ni kecuali Nabi dan juga Rasul yang maksum, yang terpelihara daripada dosa. Jangan. Sebab kadang-kadang kita buat perkara kita tak sedar. Kita rasa diri kita baik, tapi kita menyakitkan hati orang. Kita rasa diri kita baik, tetapi kita buat orang marah kita, orang benci kepada kita. Jangan. Kita rasa diri kita baik, tetapi kita aniaya orang, kita zalim orang. Jangan. Jangan sesekali. Kemudian, kita masuk kepada mentalkinkan mayat dengan kalimah La ilaha illallah. Kat sini kita kena tahu, apakah yang dikatakan talqin. Talqin ni adalah maksudnya adalah bimbingan. Talqin maksudnya adalah bimbingan. Talqin ni tuan-tuan perempuan ada dua. Talqin. Talqin yang pertama adalah membimbing seseorang yang nak menghadapi mati tu dengan mengucap kalimah tahlil La ilaha illallah. Apa dia? Talqin ada dua. Yang pertama adalah bimbingan untuk membimbing mereka yang nak pergi ni, yang nak meninggal ni dengan kalimah tahlil La ilaha illallah. Bagi yang kedua ialah bimbingan dan doa yang dibacakan untuk si mati setelah dia dikebumikan. Dan juga talqin ini sebagai peringatan
untuk si mati tentang soal jawab dalam kubur. Dan hukumnya adalah sunat kedua-duanya. Apabila dibacakan, talqin dibacakan kepada orang yang nak meninggal, talqin dibacakan kepada orang yang dah meninggal. Hukumnya kedua-duanya adalah sunat. Hukum dia sunat. Faham Kena faham itu. Hukum dia sunat. Kemudian diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah SAW bersabda, laqanu mautakum la ilaha illallah. Yang mana bermaksud talqinkanlah mayatmu dengan kalimah la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Maknanya talqinkanlah mayatmu dengan kalimah la ilaha illallah. Maknanya bimbingkanlah diri kita ni ataupun orang yang nak meninggal ni dengan kalimah la ilaha illallah. Kemudian Ibnu Abu Dunya menyatakan daripada Zaid bin Aslam, Uthman bin Affan mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda. Apa dia? Yang mana yang bermaksud apabila kematian mendatangi seseorang, maka talqinkanlah dia dengan kalimah la ilaha illallah. Kerana siapa sahaja yang pada akhir hidupnya mengucapkan kalimat tersebut, maka kalimat itu akan menjadi bekalannya untuk dia masuk syurga. Masya-Allah. Sebab bila orang nak meninggal, hendaklah kita membantu mereka yang nak meninggal ni dengan kalimah la ilaha illallah. Bisikkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan kita tinggalkan. Bantu dia, bimbing dia. Hukumnya adalah sunat. Jangan kita leka. Dia selalu kalau dekat hospital, dia akan panggil ahli keluarga. Kalau dah kat akhir-akhir, dia akan panggil. Dia akan panggil ahli keluarga. Bagi masa untuk ahli keluarga kita yang sakit tu, dia bagi. Ingat, kalau kita nanti sakit, nanti kita bagi tahu ke ahli keluarga kita. Jangan lupa mengajarkan kita, mentalkinkan kita dengan kalimah la ilaha illallah. Pesan dengan ahli keluarga. Pesan ahli keluarga, jangan tinggalkan kita. Pergi dekat kita. Bagi tahu doktor. Ada setengah sayang. Tak dapat untuk membimbing kalimah la ilaha illallah. Orang tu dah meninggal, baru dia maklumkan kepada ahli keluarga. Jangan. Bagi tahu je dekat perubatan tersebut. Bagi tahu je dekat doktor, dekat nurse ataupun pihak hospital. Supaya memberitahu kepada kita. Ataupun ahli keluarga jangan lupa. Kalau tengok dah nazak, kita tengok dah saat-saat akhir, duduk di sampingnya. Kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, ajarkanlah olehmu kalimah la ilaha illallah kepada seseorang yang akan meninggal dunia. Kerana pada masa itu dia akan melihat apa yang tidak kamu lihat. Kat situ dia akan nampak. Dia akan lihat apa yang kita ni tak nampak. Dia sahaja yang nampak. Kat situ akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala macam-macam. Keadaan-keadaan macam-macam. Ada yang mengimbaskan kembali di masa yang dulu. Yang mengimbaskan dia balik. Melihat keadaan dia dekat sana, dekat alam barzah nanti macam mana. Alam akhirat nanti macam mana. Allah akan tunjukkan segala-galanya. Allah akan tunjukkan macam-macam lah. Yang kita tak tahu pun. Yang kita tak nampak pun. Itu pasal kalau orang nak meninggal, jangan kita sibuk pula dalam hati kita. Merapulah orang ni. Merapu. Jangan. Sebab kita tak tahu apa yang dia lalui, yang dia alami, yang dia nampak. Kemudian, Abu Nu'aim menyatakan suatu hadis daripada Maqul, daripada Ismail bin Yash bin Abu Mu'az, Utbah bin Hamid, daripada Maqul, daripada Wailah bin Al-Asqa, bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang mana yang bermaksud, pergilah kamu kepada orang yang akan meninggal dunia dan ajarkanlah mereka ucapan la ilaha illallah. Bagi mereka kabar gembira berupa surga. Kerana pada masa itu, syaitan berada amat dekat dengan orang yang meninggal dunia. Baru.
Aku bersumpah bahawa pandangan malaikat maut lebih sakit daripada libasan 1000 pedang, dan aku juga bersumpah bahawa tidak akan keluar roh seseorang sehingga orang itu berkeringat akibat sakit yang disebabkan oleh kesalahannya. Itu kita dah belajar berkenaan dengan sakit saat kematian tu, keringat tu adalah Allah nak menghapuskan kesalahan yang disebabkan adanya kesalahan kita sedikit, kita akan merasakan keringat kita tu, maknanya kita merasakan kesakitan saat kematian, dan kita merasakan keringat kita tu, kita rasakan kematian tu, dosa kita diampunkan oleh Allah. Dosa kita diampunkan oleh Allah. Kemudian kat sini dikatakan syaitan akan berada dekat dengan orang yang meninggal dunia, dan itulah disebabkan kita kena ajarkan orang yang nak meninggal ni kalimah la ilaha illallah. Apa maksud la ilaha illallah? Yang mana tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Maknanya kalimah mengesakan Allah. Kalimah yang mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimah yang menafikan segala-gala makhluknya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Kemudian, dan kita kena beri kabar gembira kepada mereka yang nak meninggal dunia ni. Tenangkan dia. Bagi tahu dengan dia. Bagi tahu orang nak pergi nak meninggal dunia, bagi tahu. Semoga bahagia. Jangan risau. Doa supaya Allah terima segala amal ibadah. Allah terima segala amal kebaikan, amal kebajikan, sedekah, puasa, zakat, solat, mengaji Quran. Supaya Allah terima segalanya. Itu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ceritakan khabar-khabar yang gembira. Kemudian para ulama menyatakan bahawa mentalkinkan mayat dengan kalimah la ilaha illallah merupakan ketentuan yang dilakukan secara turun-temurun oleh orang Islam, orang Muslim. Oleh kerana itu, sesiapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah pada akhir hidupnya, maka dia akan mendapat kebahagiaan. Perkara itu berlaku secara umum seperti yang terdapat dalam hadis Nabi SAW. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Yang mana siapa yang akhir perkataannya mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maknanya dia akhir perkataannya dalam kehidupannya. Dalam hidupnya last kali, dalam hidup dia penutup kehidupannya last kali dia sebut la ilaha illallah. Yang mana dia akan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi kat sini orang yang meninggal dunia sebaiknya diingatkan untuk dibacakan kalimah la ilaha illallah tersebut, supaya dia terlindung daripada pujuk rayu syaitan yang akan merosakkan akidah. Syaitan ni akan datang nak rosakkan akidah. Dia kata jangan mati dalam Islam, mati dalam keadaan yang tidak Islam. Dia akan susatkan kita. Masa kita sakit kan macam-macam, dia kata apa ni, Allah sebenarnya tak sayang kamu. Allah sebenarnya tak sayang kamu. Allah menzalimi diri kamu. Jangan mengucap dua kalimah syahadah. Dia kata macam tu. Dia nak menipu daya kita. Dia akan memesongkan kita. Kita rasa marah-marah. Mula kita berpersangka yang tak baik. Itu kena, dia kata dari sebelum ni kita belajar bersangka baik. Sebab apa? Nanti saat kita nak meninggal nanti, kita akan bersangka yang tidak baik. Sebab kita kena belajar. Supaya saat kita nak meninggal nanti, kita dah tahu dah keadaannya. Sekarang ni gambaran bagaimana keadaan kita saat sakaratul maut, saat kita nak pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Akan datang bermacam-macam ujian. Akan datang bermacam-macam dugaan. Jadi kita kena melepasinya. Kita kena melepasinya. Supaya kita tidak rosak akidah kita. Iman kita tidak rosak. Sebab masa nak meninggal, ada tak payah ambil semayang, dia sebut. Masuk syaitan, jangan ambil semayang, tak payah semayang. Semayang kamu nanti tak diterima. Jangan. Kalau orang sakit tu, ambilkan dia semayang. Orang yang sakit, orang nak pergi meninggal tu, ambilkan dia semayang.
Dia ada keadaan dalam keadaan yang bersuci bersih. Kemudian, sampai bila untuk membaca talqin? Apabila orang yang meninggal dunia boleh membaca talqin sebanyak 1 kali, maka jangan kamu suruh lagi untuk mengulangnya sehingga pagi tiba. Kat sini, apabila orang yang akan meninggal dunia boleh membaca talqin, jangan kamu suruh dia lagi untuk dia ulang-ulang sampailah ke pagi. Kenapa para ulama tidak suka memperbanyakkan bacaan talqin bagi orang yang akan meninggal dunia apabila orang yang akan meninggal dunia tersebut telah faham. Maknanya bila orang tu dah meninggal, orang tu nak meninggal dia dah faham dah. La ilaha illallah, la ilaha. Kita pula paksa dia. Sebut. La ilaha illallah, la ilaha. Kalau orang tu dah faham, cukup. Maknanya dia faham untuk kalimah la ilaha illallah. Kemudian ajarkan orang yang akan meninggal dunia dengan bacaan talqin. Jika dia telah mengucapkan talqin tersebut, maka tinggalkanlah dia. Maknanya kalau kita dah ajar, maknanya kita boleh tinggalkan dia. Gili-gili lah. Ada orang lain pula masuk. Orang lain pula masuk. Maknanya perkara tersebut dilakukan kerana jika si mati diajarkan terus-menerus untuk membaca talqin, maka dia akan merasa terusik dan bosan. Ada setengahnya macam tu. Sehingga syaitan dengan mudah menjadikan lidahnya berat untuk mengucapkan talqin tersebut. Perkara itu juga boleh menjadi salah satu penyebab su'ul khatimah. Ini juga diamalkan oleh Amr bin Al-Mubarak. Yang mana, maknanya bila kita dah ajar mereka ni talqin, bacaan kalimah la ilaha illallah dah cukup. Cukup. Maknanya biarkan, maknanya jangan kita terus-menerus membacakan talqin, kemungkinan dia akan rasa bosan. Dan di situ syaitan akan mengambil jalan untuk menghasut dirinya dan dia akan mengatakan perbuatan itu adalah sia-sia. Dan mungkin akan menjadi salah satu penyebab su'ul khatimah. Kemudian dikatakan Al-Hasan bin Isa mengatakan bahawa Ibnu Al-Mubarak berkata kepadanya, talqinkan aku jika aku akan meninggal dunia dan berhentilah ketika aku telah membaca talqin sebanyak 2 kali. Maknanya kita membaca kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan kita tak berhenti. Tak berhenti. Nak juga sehingga waktu meninggal. La ilaha illallah, la ilaha. Cukup. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia dengar. Kemudian, maksudnya apabila orang yang akan meninggal dunia sentiasa mengingati Allah di dalam hatinya, maka orang tersebut akan selamat. Kerana yang dinilai adalah amalan di dalam hati, bukan kat lidah. Jika lidah saja boleh bercakap tetapi hatinya tidak, perkara itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Itu dikatakan oleh ulama. Yang penting dia boleh di dalam hatinya dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting. Jangan dia tak sempat sebut lah Ustaz. Dia tak sempat sebut. Kita tak tahu yang dalam hatinya tu. Hati dia telah ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah cukup. Kemudian diriwayatkan daripada Abu Nuaim, daripada Abu Zur'ah, berada di pasar bersama Muhammad bin Salamah, sedangkan Al-Munzir bin Syazan dan beberapa orang ulama sedang membincangkan hadis mengenai talqin. Mereka malu ketika melihat Abu Zur'ah datang. Maka mereka berkata, wahai sahabat kami, mari kita mempelajari hadis ini bersama-sama. Lalu Abu Zur'ah berkata ketika dia berada di pasar, daripada Abu Hashim, daripada Abdul Hamid bin Ja'far, daripada Saleh bin Abdul Gharib, daripada Katsir bin Murrah Al-Hadrami, daripada Mu'az bin Jabal, bahawa Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah wa fi riwayah harramahu Allah 'alan nar. Siapa yang pada akhir perkataannya mengucap kalimah la ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga,
dalam satu riwayat dinyatakan diharamkan jasadnya daripada api neraka atau kelebihan mereka yang dapat menyebut kalimah la ilaha illallah di akhir kehidupan ini. Ada yang tanya ke tu? Ada yang tanya ke? Ya, apa je? Ustaz, Salam, okey boleh. nak tanya macam mana kalau orang yang jemaah haji mati di Mekah, adakah diganggu oleh syaitan juga Ustaz? Okey. Terima kasih Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Gangguan syaitan ni dia tak kira kat mana. Dia akan ganggu kita sehingga saat kita nak meninggal tersebut. Saat kita nak meninggal tersebut. Jadi yang penting kita kena tahu keadaannya tu. Masa saat-saat nak meninggal tu memang macam-macam yang akan datang untuk merosakkan akidah kita supaya kita tidak mati dalam Islam. Sebab kita kena mengucapkan kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid, kalimah mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya memang dia akan menyesatkan, dia akan mengacau kita, mengganggu kita sehingga akhir kehidupan kita. Dan apabila kita kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak mendekati kita pun tak boleh. Kerana apa? Ada malaikat yang menjaga kita. Sebelum ni kita ada belajar. Malaikat akan menempelak syaitan tersebut. Malaikat akan menghalau syaitan tersebut. Untuk orang yang soleh, orang yang baik, orang yang Allah sayang, orang yang bertakwa. Allah memang hantar malaikat untuk menjaga diri dia. Syaitan nak menghampiri pun tak boleh. Nak mendekati pun tak boleh. Dia dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita sambung sikit. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Subumah, dia berkata, aku bersama Amir Asy-Syabi mendatangi seorang yang akan meninggal dunia. Sampai kami kat sana, kami melihat orang tersebut disuruh membaca talqin terus menerus. Sehingga perkara itu terasa berat baginya. Kemudian Asy-Syabi kemudian berkata kepada orang yang menyuruh tersebut, bersikap lembutlah kepada orang sakit ini. Orang sakit itu kemudian berkata, aku tidak peduli baik kamu mentalkinkan aku atau tidak. Dia lalu membaca ayat, Iza ja'ala allazina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah wa anzalallahu sakinatahu ala rasulih wa ala al-mu'minina wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Sadaqallahul azim, surah Al-Fat ayat ke-26, yang mana yang bermaksud ketika orang kafir menanamkan rasa sombong dalam hatinya, iaitu rasa sombong secara jahiliah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimah takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Yang ini dikatakan keselamatan yang Allah nak berikan kepada mereka. Yang tadi dikatakan yang macam mana Asy-Syabi kemudian berkata kepada orang yang menyuruh tu, suruh lemah lembut kepada orang sakit. Kemudian orang sakit tu berkata dia tak peduli. Dia suruh juga membimbing diri dia untuk membaca kalimah la ilaha illallah supaya dia tetap berpegang teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimah takwa tersebut. Orang yang akan meninggal dunia sepatutnya diajarkan membaca talqin dan syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Belajar. Jadi insyaAllah kita buka sesi soal jawab. Soalan. Kita buka sesi soalan. Okey, silakan jemaah kalau ada nak bertanya, sila kemukakan soalan pada Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Ustaz, nak tanya lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya bertanya? Boleh ajar. Apakah doa
yang boleh kita amalkan supaya kita meninggal dalam husnul khatimah dan kita sentiasa ingat pada Allah dan tidak diganggu oleh iblis syaitan. Terima kasih. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita boleh amalkan ada satu doa. Allahumma khtim lana. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Yang mana kita minta kepada Allah Ta'ala untuk dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik, kematian yang baik. Dan juga kita minta kepada Allah Ta'ala supaya kita ni dijauhkan, dielakkan daripada kita mati dalam keadaan su'ul khatimah ni, maksudnya dalam keadaan kematian yang tidak baik. Nanti insyaAllah, nanti saya akan sharekan dalam kepada admin ataupun kepada AJK Gubernur Iman untuk di-sharekan dalam grup. Kemudian untuk kita meringankan kita punya saat sakaratul maut, Allahumma hawwin alaina. Apa dia? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Yang mana kita minta kepada Allah supaya diringankan kepada kita ni sakaratul maut kita. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar, jauhkan aku daripada neraka. Kemudian kita minta penghisapan kita, perhitungan kita tu supaya dapat dah dihitung dengan baik. Jadi insyaAllah. Ada lagi soalan? Silakan yang nak bertanya. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang lain dulu. Asal tu, Asal. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, saya ada menghadap saudara terdekat lah, dia dah kira nazak. Saya cuba, saya ajar dia kalimah la ilallah, la ilallah. Tapi sebab dia dah nazak kan, semasa tu saya tak nampak dia punya respon. Cuma yang saya nampak turun nafas naik dia kan, macam tu kan, banyak kali lah, dalam masa 2 hari dah kan. Tapi bila dia pergi tu, waktu pukul 3 pagi, saya tak dapat lah menghadap dia kan. Tapi anak dia pun mencakap macam ada bunyi macam kita bunyi apa tu, kerongkong ke apa tu yang last tu kan. Lepas tu terus dia pergi. Sama ada arwah tu dia respon ke tak, macam tu. Macam mana Ustaz? Respon macam mana? Maksudnya dia dengar ke, dia ada, kita tak dengar kan, kita tak nampak apa yang kita nampak, dia punya turun naik nafas saja. Nampak dia macam perkataan ke, sebutan ke, tak nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaan tadi adalah berkenaan dengan cara roh keluar daripada jasad orang, daripada jasad kita. Ini ada cara-cara yang mana keluar daripada kita memang macam tu. Yang mana orang yang meninggal dunia dengan berdengkur seperti dengkuran unta yang tercekik, kemudian kulitnya menjadi gelap dan dari sudut mulutnya keluar buih, maka itu merupakan azab yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Itu keadaan yang sakitlah. Kemudian apabila keringatnya menitis, air matanya keluar, keringat dia ada peluh, keringatnya menitis, air matanya keluar dan suara atau nafas panjang keluar dari hidungnya, maka itu merupakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah turunkan kepada diri dia. Bisa dua.
Kita nak lihat. Kerana apa Ustaz dikenakan macam ni? Kerana sebagai nak menggantikan kesalahan-kesalahan pada dirinya. Kenapa dia kena berkeringat Ustaz? Sebagai balasan atas kesalahan-kesalahan. Ada kesalahan yang tidak dapat dihapuskan dengan kebaikan, ada tertinggal sikit saat kita nak meninggal. Saat kita meninggal saja, kita kena meninggal tanpa ada dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena faham. Kita nak pergi ni, pastikan kita ni tiada dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab bila wajah keringat tu adalah tanda balasan kepada kesalahan yang dilakukan. Tetapi balasannya seterusnya adalah dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal dia berpeluh keringat. Air matanya keluar. Kerana apa? Dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ampun dosa diampun. Okey. InsyaAllah. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Ada satu lagi soalan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya seseorang itu dia meninggal dalam su'ul khatimah dan kita ada dengar mengatakan jika kawan kita yang baik dia berada di syurga, dia boleh mengambil kita di neraka sebab dia baik. Adakah ini betul? Okey, berkenaan dengan hadis. Hadis berkenaan sahabat yang baik lah. Sahabat yang baik yang boleh memberikan syafaat kepada kawan-kawan dia lah. Kawan-kawan dia. Kita ada. Maknanya sahabat seperti bintang. Yang mana sahabat ni seperti bintang, maknanya siapa saja ikuti dia, maknanya dia akan boleh petunjuk. Maknanya sahabat-sahabat yang baik lah. Yang dapat memberikan syafaat kepada kita, yang boleh membimbing, membawa kita kepada surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kat sini supaya kita jangan salah dalam memilih kawan. Dan hendaklah kita memilih kawan yang baik. Itulah satu sunnah Nabi SAW dalam mencari persahabatan dalam Islam. Kerana apa? Supaya kita dapat maknanya beramal dengan amalan yang baik dengan mengikut kawan yang baik. Jadi hadis mengenai sahabat yang baik kat sini adalah berkenaan dengan tentang status hadis tersebutlah. Kat sini dikatakan memang ada untuk syafaat kepada mereka yang persahabatan. Maknanya ada. Sekitar tu Nabi dia tiba-tiba dia tersenyum. Tersenyum kerana apa? Kerana disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada sahabat Nabi semua tanya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kenapa kau senyum? Kenapa senyum? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan memerintahkan malaikat supaya mencari hamba-hamba Allah ni, umat Nabi Muhammad SAW dan umat manusia yang ada sekelumit keimanan dalam diri dia untuk dikeluarkan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dia dihukum dulu. Dihukum dulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dihukum dulu. Dosa-dosa tu. Ya, jangan kita anggap, oh tak apa, aku ada sahabat yang soleh, sahabat yang baik, yang boleh selamatkan aku nanti. Tetapi perkara tersebut tetap akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dikatakan memilih sahabat teman baik atas dasar keimanan. Kat sini akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai di akhirat kelak. Ni ada tentang hadis tersebut. Maknanya hadis ini mengingatkan bahawa seorang teman dapat mempengaruhi keimanan dan memilih teman yang baik. Ada banyak hadis-hadis tersebut, bukan hanya sahabat. Perumpamaan orang yang baik. Maknanya penting adalah kita memilih sahabat-sahabat yang baik. Jadi
Berkenaan dengan pertanyaan daripada Hajah tadi, sahabat dunia dan akhirat memang ada. Dan berkenaan dengan orang yang soleh dapat memberikan syafaat, yang memang ada. Memberikan syafaat. Tetapi kita kena dimasukkan dulu. Dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala atas kesalahan. Barulah kita boleh diberikan syafaat untuk mereka yang kita kehendaki. Siapa yang kita nak. Ya Wallahu a'lam. Mungkin satu soalan lagi sebelum kita tutup kuliah kita pada pagi ini. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, rahsia kematian macam hari-hari kematian kita. Biasa kita dengar kita nak meninggal hari Jumaat je Ustaz kan. Sedangkan macam Nabi pun meninggal, Nabi Muhammad SAW meninggal hari Isnin, sahabat-sahabat Nabi pun ada yang meninggal hari Selasa macam tu Ustaz kan. Ada tak dia apa tu Ustaz rahsia kematian berkenaan dengan hari-hari itu? Walaupun sebenarnya kalau orang yang beriman tu bila kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dia sebenarnya tak kira hari juga kan Ustaz. Contoh kita dapat mengucap kalimah la ilaha illallah, contoh tanda-tanda berpeluh macam tu kan, dia tak kira hari juga. Tapi ada ke Ustaz apa tu berkenaan dengan hari-hari kematian itulah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan hari-hari kematian. Tanda-tanda itu berkenaan dengan tanda-tanda. Tapi tidak semestinya dia itu mati dalam keadaan yang baik. Kadang-kadang kita jangan terus dia mati dalam keadaan dia husnul khotimah. Kita tak tahu, kita jangan berpegang terus kepada hari-hari tersebut. Memang hari itu hari yang baik, tetapi keadaan dia tu dia ada tanda-tanda dia. Keadaan dia tu. Yang mana yang menunjukkan keadaan diri dia macam tadi. Saat sakaratul maut keadaan dia macam mana. Yang paling awal sekali adalah kita lihat adalah satu hadis Nabi SAW, hadis yang sahih. Orang yang nak meninggal dunia ni, saat dia nak meninggal dunia ni, Allah akan bagi masa tempoh untuk dia beramal soleh. Kita akan lihat perubahan pada diri dia. Dia nak buat baik. Tiba-tiba dia jadi orang yang lemah lembut ni, orang yang jiwanya lembut. Lembut ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat rasakan lain dia daripada yang dulu. Berbeza dia daripada yang dulu. Rasa tenang sangat. Jiwa dia dah lain. Allah berikan peluang untuk dia beramal soleh sebelum Allah nak mengambil diri dia. Kenapa Allah beri dia peluang untuk buat kebaikan, untuk dia dapat menembus segala kesalahan-kesalahan dan diampunkan dosa-dosanya. Jadi tanda hari itu ada juga tanda-tanda berkenaan dengan contohnya hari Jumaat, Khamis malam Jumaat. Kadang-kadang kita tak dapat, tak ada masalah. Tak ada masalah meninggal hari Selasa, hari Rabu. Tapi kita boleh berdoa kepada Allah Ta'ala supaya kita nak meninggal pada hari Jumaat. Kenapa? Penghulu segala hari. Hari kemuliaan. Macam-macam kemuliaan ada hari Jumaat. Kita nak waktu subuh. Jadi kematian kita ni berdasarkan cara kehidupan kita di dunia. Kalau kita nak dapat kematian yang baik, cara hidup kita kat dunia ni macam mana? Dan cara hidup kita kat dunia ni lah menentukan kematian kita yang terakhir. Itu je yang pegang. Cara hidup kita kat dunia menentukan cara kematian kita nanti. Tetapi hari-hari itu memang itu ada tanda-tanda lah, tanda-tanda. Tanda-tanda. Okey, lagi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya.
boleh tanya, nak tanya boleh? Boleh. Ustaz, macam saya kan pernah berdepan dengan beberapa kejadian ahli keluarga yang dah nazak. Tapi saya tengok macam seksa sangat nak meninggal. Sakit lama kan, tapi macam susah sangat. Tapi bila lepas tu bila orang yang jaga arwah pun macam nampak macam-macam gangguan dekat arwah kan. So bila kita tanya-tanya rupanya ada kaitan dengan saka lah. Jadi macam saya nak tanya kat Ustaz, macam mana ya kalau macam kita yang masih hidup ni, maksudnya macam kita tak tahu sebab macam kadang-kadang tak sedar kita ni ada ke tak ada. Jadi kita ni perlu ke berubat juga Ustaz supaya kita tak nak mati dalam keadaan macam kita dah nampak pengalaman orang yang meninggal dalam keadaan macam tu kan Ustaz kan. Jadi kita ni perlu ke berubat juga Ustaz untuk buang saka-saka ni Ustaz. Oh alam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah berkenaan dengan ini kita ambil sedikit berkenaan dengan apa yang dinyatakan tadi, soalan tadi. Jadi untuk situasi mereka yang ada perjanjian dengan alam yang lain, dengan jin ataupun dengan syaitan, maknanya kena berubat lah. Kena berubat, kena jumpa dengan orang yang mahir dalam bidangnya lah. Kadang kita boleh lihat keadaan, ialah kita tahu sejarah ni, kita tahu sejarah keluarga kita, kita tahu kita maknanya dah dalam keluarga kita dah faham sangat. Tapi untuk berubat tak ada masalah untuk kita berubat. Yang penting adalah dalam untuk menjaga diri kita dengan amalan-amalan untuk menjadikan pendinding bagi diri kita. Itu yang penting. Kadang-kadang orang sibuk pergi berubat sampai kesudah macam tu juga. Jadi yang penting adalah membuat amalan-amalan yang soleh. Membuat macam baca Quran, sembahyang malam, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengamalkan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan sunnah. Dia boleh menjauhkan perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang jahat untuk menghampiri diri kita. Kena faham kat situ. Kadang-kadang ahli keluarga kita tak tahu benda-benda macam tu. Kita tak salahkan diorang pun tak boleh. Kita sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam untuk merawat, ada masalah nak merawat. Tetapi itu sebab kita kena jaga diri kita. Syaitan senang je kalau nak tahu. Syaitan ni dia akan ganggu dua perkara. Satu fikiran kita, satu hati kita. Dua perkara kena ingat. Satu fikiran kita, satu hati kita. Dia akan ganggu. Dia tak boleh nak datangkan mudarat, tak boleh. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita kena yakin, kena ada pegangan tauhid kita. Saya ingat lagi yang Arif, Datuk Tuan Guru kita, Datuk Abbas. Dia pernah menyampaikan berkenaan dengan, kalau kita tahu ubat dia, kita nak pergi jumpa doktor kata awak sakit apa, awak sakit demam ni. Kita tahu sakit kita, wah sakit aku ni, aku ada sakit jantung, aku ada darah tinggi. Dia tak payah pergi jumpa doktor. Kita pergi farmasi, kita cari ubat, Panadol. Kita cari ubat darah tinggi. Kita cari ubat yang berkaitan dengan sakit kita. Begitu juga dengan kita ni, kita tahu ayat kursi boleh melindungi diri kita. Ayat kursi boleh melindungi diri kita. 3 kul boleh melindungi diri kita. Ayat-ayat syifa. Tapi kena ada bimbingan lah. Kena ada bimbingan. Kita jangan terlampau memikirkan sangat. Terlampau memikirkan nanti kita pula yang akan jadi panik. Kita akan dihantui pula dalam benda macam tu. Jadi insyaAllah kena bersangka baik dan positif. Dia kalau syaitan ni saya bagi kunci dia akan hampir kepada orang yang sentiasa berfikiran negatif. Dia dua benda tempat dia akan pergi, serang dekat fikiran kita, dia akan serang ke hati kita. Dua kena ingat. Okay, wallahu a'lam. Terima kasih kepada semua dan juga terima kasih kepada gemar iman yang disebutkan. Jadi insya-Allah teruskan dengan program-program yang telah disediakan oleh gemar iman. InsyaAllah kita akan jumpa lagi
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.